Sebuah premis di Petaling Jaya yang disyaki mempunyai kaitan dengan ajaran Syiah digempur Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dalam operasi bersepadu kemarin. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Syazihan Ahmad berkata, tindakan khas penguatkuasaan itu dilaksanakan kira-kira jam 9.34 malam hasil maklumat awam. Ketika serbuan seramai 226 individu berada di premis berkenaan, kesemuanya warga asing iaitu dari Pakistan, India dan Bangladesh. Daripada jumlah itu, 147 adalah lelaki, 51 wanita dan 28 kanak-kanak. Tindakan JAIS membabitkan siasatan mengikut Seksyen 12(C) berkaitan menghina pihak berkuasa agama. Selain itu, ia meliputi Seksyen 13 enakmen sama berkaitan penyebaran pendapat yang bertentangan dengan fatwa serta Seksyen 16 penerbitan bertentangan dengan hukum syarak berdasarkan aduan yang disyaki mempunyai kaitan dengan ajaran Syiah. Majlis Bandaraya Subang Jaya juga sudah mengeluarkan notis pemberitahuan berhubung beberapa ketidakpatuhan berkaitan pengubahsuaian bangunan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan. Pemilik premis juga diberikan tempoh 14 hari untuk mematuhi kehendak notis yang dikeluarkan. Operasi bersepadu Khamis lalu disertai pelbagai agensi penguatkuasa seramai 120 anggota.